Nak tahu, huruf I ada 2 bunyi tau. Jom tonton Umi dan Asma dalam siri 30 hari 30 muka surat. Mak ukur. Nampak tak? Ramai anak ingat yang I cuma ada satu bunyi. Asma, cuba sebut emak. Mak. Tu kena cepat sikit. Emak. 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 Okey, Asma fokus dekat mulut Umi. Mulut buka sedikit. Suara lebih cepat dan pendek. Emak. Emak. Huruf I bunyi yang kedua adalah E. Ekor. Bunyi huruf I yang kedua adalah E. Bunyi E, mulut buka besar lebih sedikit daripada yang tadi dan bunyinya lebih panjang. Ekor. Asma nampak beza tak? Nampak, Umi? Bunyi dia pendek, mulut buka sikit. Emak. Bunyi dia panjang, mulut buka besar sikit. Ekor. Betul. Alhamdulillah. Terbaik, Asma. Kita sambung esok pula lah. Boleh, Umi. Kita belajar sikit-sikit asalkan setiap hari.